Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Saya tahu awak tengah buat apa sekarang. Semua orang pun tahu saya dekat sini tengah tunggu bot. Jadi apa masalahnya? Saya bercakap pasal perjuangan ummah. Matlamat kita sama. Saya dekat sini, saya nak perjuangkan mak saya. Mengembalikan kewarasannya pada realiti jihad ummah. Sama. Sama tapi tak serupa. Kehidupan awak dekat situ. Keluarga awak pun dekat situ. Berbeza dengan mak saya yang dijebakkan. Dan sekarang ni, saya pun turut berkorban masuk ke dalam tempat ni. Untuk apa? Untuk buka mata mak saya melihat segala kesumbangan yang ada dalam jihad ummah. Saya pun ada mata melihat kebincangan ini semua berlaku. Tapi saya bersorangan, bersendirian untuk nak meluruskan semua ni. Awak nak selamatkan satu akidah, saya nak selamatkan satu jemaah. Kalau kita bergabung, strategi kita tepat, insya-Allah kita boleh selamatkan akidah jihad ummah. Demi Allah dan Rasul. Yang muda ya. Belum pernah lagi ada jemaah yang datang pada saya bagi tahu yang baik Syikaran itu calon isterinya tu. Itu yang pelik, Walid. Telah solat istikharah, saya dapat bayangkan perempuan itu kecil-kecil, putih, ada semacam Sri pejuang Islam. Mungkin Allah nak hantar seorang perempuan untuk bantu saya dalam dakwah. Semoga bayangan itu memang petanda dari Allah, bukannya jelmaan daripada syaitan. InsyaAllah, insyaAllah, jodoh dan maut ini kan ketentuan Allah. Kalau jodoh dan maut itu boleh dibeli, maka hilang azab Allah. Kita serah aja pada dia, sebab dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita ikut seperti apa yang kita rancang. Dan siapa yang betul tahu, termasuk awak. Tak, saya tahu. Mak saya pun was-was nak percaya dekat saya. Tak apa. Lama-lama kebenaran akan terungkap juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Hambali? Assalamualaikum Walid. Waalaikumsalam. Pak Suami dah meninggal. Saya dah tahu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Elok sangatlah tu. Keluar.